Assalamualaikum, selamat pagi semua, apa khabar? Kalau korang dengar kat sana tu bunyi jentera tani. Kalau nama mesin ni jentani. Sekarang ni musim air. Ni depan rumah saya lah. Kalau musim air macam ni, kawasan sawah ni, kalau dia sunyi tau. Sebab air ni kan dia menyerap bunyi. Jadi kalau saya duduk dekat sini, kalau tengah hari, pagi, kalau petang lagi lah, sunyi. Tu kelebihan duduk kawasan sawah ni, kawasan air ni. So saya cuma nak review. Ni dia. Ini jentera tani. Kalau nama dia jentani. Kalau dulu jentani lah. Tadi bunyi tu pun jentani juga tu. Kalau kubota dia lain. Ini kalau tak silap saya lah ni. Kalau tak silap saya tak kenal. Kalau parking kat sini ni anak buah saya lah. So dia buat bendang sebelah ni. Anak saudara saya. Jadi kalau anak saudara saya yang bawa ni, so inilah kenderaannya yang saya bawa dulu. Kalau dia bawa lah sebab abang saya yang pegang. Saya tak ingat, betul-betul saya tak ingat. Tapi San Cina pula. San Cina Dongfeng ni. Bukan jentani. Sekejap, saya tengok dulu. Saya rasa Dongfeng lah ni. Dongfeng. Batusan Cina. Tapi dulu saya nak cerita. Sekarang ni dia main tarik ni. Kalau orang Kedah tahulah, orang Kedah lah. Kedah tahu lah, belah-belah orang utara. So cuma benda ni nostalgia lah. Dulu masa saya umur 11 tahun, 12 tahun, saya bawa benda ni. Masa tu abang saya buat bendang, lepas tu saya bawa. Tapi dia jentani, jentera tani tu. Jentani ni saya tak, yang ni Dongfeng tak salah saya. Sebab Dongfeng tu San Cina. Tu lagi, sekarang umur saya dah 40 lebih. Kalau Dongfeng tu, Dongfeng pula. Kalau jentani tu, masa tu umur saya 11 tahun. Padu, saya rasa ni bukan lah kot. Saya pun tak tanya abang saya ni. Tapi itu hari, anak buah saya kata, itulah keretanya. Jadi tak pasti. Itulah kereta pula. Itulah dia yang dia pakai tu. Dulu saya bawa, kaki pun tak sampai. Dia bawah ni roda. Zaman sekarang ni dia mau bubuh benda ni. Kalau sama masa saya tu roda, lepas tu dia ada sedap duduk. Tu dia, kaki sampai sini lah. Zaman dulu masa umur saya 11 tahun tak sampai. Saya nak corner kaki saya pun tak sampai. Saya kena turun sikit. Saya kena turun. Dekat handbrake ni, dia akan, roda ni tolak ke sana. Maknanya tolak ke sana lah. Jadi dia akan corner ke sana. Kalau saya nak corner kiri, saya tekan handbrake sebelah kiri tayar ni. Tayar ni saya akan tolak, tayar bawah ni saya akan tolak ke sana. Macam tu lah, ke sana. Mana ke sana lah. So dia akan belok. Tu masa jentani tu dia ada roda bawahnya. Kaki saya pun tak sampai. Kalau yang sekarang ni, kalau saya bawa ni, kaki dah masuk 4 bajak ni. Kau. Walaupun dia Dongfeng, saya panggil dia jentani lah. Tapi abang saya ada lagi. Sekarang ni abang saya yang ni. Saya tak ingat lah sama ada ni yang saya bawa dulu ataupun satu lagi. Sebab abang saya ada 2. Tapi sekarang ni anak dia yang selalu bawa lah. Saya tak ingat lah.
sama ada ini. Kalau ini nostalgia betul lah. Memang saya pernah bawa. Dulu masa saya kecil, keluarga saya ada Kubota. Kubota yang apa ni, yang tepi dia ada benda berputar tu kan. Kubota dia bentuk macam ni, tapi Kubota dia tak ada tempat duduk. Yang zaman sekarang ni dia orang panggil Dongfeng. Dia macam Kubota tu juga. Dia ada enjin yang pusing tepi tu, ada tali tu kan. Dia ada tempat duduk lah sekarang. Kalau zaman dulu tak ada. Kita berjalan kat belakang. Semasa dalam sawah tu kita berjalan. So dia lambat lah. Jadi masa ini baru keluar, dia cepat. Dia cepat, dia laju, dia padu. Tapi dia orang kata tak sekuat Dongfeng ataupun Kubota. Ni lah dia cerita dia masa saya budak dulu. Masa tu benda ni masih baru tau. Nostalgia sungguh lah. Selalu dulu saya tolong abang saya ataupun abang ipar saya bawa masa saya umur 11 tahun. Sekarang dah tak pakai sangat. Dulu sawah ni kita akan buat padi dekat petak kecil, okey. Lepas tu nanti bila padi tu dah besar baru kita bajak. Dah kita bajak, kita akan tanam zaman dulu style lah. So ini sangat-sangat berguna lah. Tapi zaman sekarang ni diorang rotor kering. Dia dah bajak dalam kering tu, lepas tu tabur padi, masukkan air, bagi kering. So yang ini kegunaannya dah tak meluas lah. Jadi dia hanya sekadar orang kata tutup. Dia bukan lagi guna bajak. Dan ini pun digunakan untuk menarik rumput je. Dia orang tarik nak cuci kan. Nak cuci rumput-rumput tu, yang mana yang dah timbul-timbul tu, jadi dia bersih. Jadi itu saja yang digunakan pakai jentani ni. Tapi zaman saya dulu memang untuk gunakan untuk membajak lah. So nostalgia sungguh. Saya tengok daripada tadi lagi, terus teringat masa saya umur 11 tahun kan. 6,000 tak salah saya dulu beli. Zaman dulu tu 6,000, kira mahal tu. Laju ni. Alright, tu je lah. Saja je, tak ada apa benda pun saya nak cakap. Saya tak tahu berapa horsepower dia. Alright, Assalamualaikum. Saja je. Alright, selamat pagi semua.